Encik Fazil bin Haji Husin untuk melangkah dan mengambil tempat di tempat yang telah pun disediakan. Hajat yang baik berpaksi syariat demi memakbul ikatan cerita. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan langkah masuk bakal pengantin lelaki. Dipersilakan Muhammad Luqman Humaidi bin Fazil, iaitu bertemankan ayahnya tercinta Encik Fazil bin Haji Husin dan juga Bonda Puan Zaini Bibi Abdullah melangkah ke Madrana pernikahan. Dipersilakan. Segala hormatnya mempersilakan langkah masuk bakal pengantin perempuan Siti Hamidah binti Mazli yang diiringi dengan penuh kasih sayang bersama Bonda Nur Amanah binti Amnan dan juga ayahnya tercinta Nazli bin Ahmad Aini melangkah menuju ke Madrana pernikahan. Dipersilakan. Mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Al-Fazil Tuan Haji Muhammad Adnan bin Nawawi yang merupakan juru nikah pada pagi ini, yang bertemankan dua saksi dari Masjid Nurul Jannah. Dipersilakan untuk Tuan Haji Muhammad Adnan beserta saksi untuk melangkah ke meja pernikahan. Pernikahan kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Adnan. Dipersilakan. Orang putih, orang Parsi, terima kasih Puan MC. Siti Hamidah binti Nazli dengan mas kawinnya 1,5 dinar emas tunai. Aku terima nikahnya Siti Hamidah binti Nazli dengan mas kawin 1,5 dinar emas tunai. Solat sunat.
Silakan Ustaz Adnan dan juga dua saksi beserta dengan ayahanda pengantin lelaki, ayahanda pengantin perempuan atau majlis, juga seluruhnya para tetamu, sanak saudara yang berada di sini, kami persilakan anda untuk menjamah hidangan pagi, jamuan pagi pada salam restu bersama dengan ayahanda. Terima kasih ayah atas segala kasih sayang dan didikan. Restukanlah langkah Luqman dan juga isteri dalam membina rumah tangga. Dahulunya mungkin nakal, yang dahulunya mungkin perlu dididik sesungguhnya dengan sepenuh hati oleh ayah bonda ini di Luqman. Seterusnya kita halalkan susu yang diberikan kepada Luqman sepanjang hayat, membesarkan Luqman daripada kecil hingga mertua dan juga bonda mertua. Izinkan Luqman untuk memimpin anak dan puteri yang dikasihi, dan sepanjang ini segala-galanya tanggungjawab tertunai di bahu ayahnya. Itu juga dengan bonda izinkan Luqman untuk membawa puteri ini ke satu ruang yang lebih bahagia. Doakan mudah-mudahan pernikahan ini hingga ke jannah. Hamidah sebentar tadi dengan penuh izin menyerahkan seluruh tanggungjawab kepada Luqman, iaitu seorang lelaki yang sangat dipercayai dan abah. Halalkan juga susu yang diberikan oleh bonda tersayang sedari kecilnya Hamidah hingga pandai berjalan, hingga pandai bermain, hingga pandai meminum air sendiri. Dan kini mudah-mudahan bonda terus memimpin Hamidah untuk menjadi isteri yang soleh, yang solehah. Mertua Hamidah, izinkan Hamidah untuk masuk ke dalam keluarga ini bukan sekadar menjadi menantu, tetapi juga menjadi sebahagian dalam keluarga ini, anak yang juga akan dikasihi sepenuh kasih sayang oleh ayahanda bonda. Mida, selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, bawa sampai ke syurga. Amin. Selamat pengantin baru kepada Hamidah dan pasangan. Semoga kekal bahagia hingga ke anak cucu.
era rasanya. Selamat datang majlis ucapan. Silakan duduk pada tempatnya. Sekali lagi, majlis mengadukan kehadiran seluruh ahli rombongan, ahli keluarga, pihak pengantin lelaki. Mewakili pihak Wali Turus, kami di sini mempersilakan seluruh anda untuk mengambil tempat yang telah pun disediakan. Kumpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipung malu. Kumpang di Palu, pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Renjis ditulis, kita pujilah kawan. Air beras putih ditabur, disiram si air mawar. في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات.
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah yang telah menjadikan kami berpasang-pasangan. Salawat dan salam di atas junjungan kami Sayyidina Muhammad, rahmat sekalian alam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ya Allah, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, kami berhimpun di sini sebagai tanda kesyukuran kami atas nikmat-Mu bersempena dengan majlis perkahwinan Luqman Humaidi dan Siti Hamidah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha sempurna, rahmatilah majlis ini, semoga ia berjalan dengan sempurna seperti mana yang telah Engkau kehendaki, dan berkatilah majlis yang diadakan ini dengan keberkatan dari permulaan hinggalah ke akhirnya. Sesungguhnya pertemuan ini adalah dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang amat mengasihani, limpahkanlah rahmat dan keampunan-Mu kepada pasangan pengantin. Kurniakanlah keduanya ketenangan, kebahagiaan dan jiwa yang tabah menghadapi segala dugaan cubaan hidup rumah tangga, lebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh dengan pancaroba ini. Mudah-mudahan perkongsian hidup yang dibina ini dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah serta berkekalan hingga ke akhir hayat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menyadari bahawa Engkau telah menjadikan semua makhluk ciptaan-Mu berpasangan. Benalah firman-Mu, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka atau dari apa yang mereka telah tidak mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah keberkatan dan kerahmatan kepada kedua pasangan mempelai pada hari ini, kerana mereka telah menunaikan salah satu daripada sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mantapkanlah iman, ikatan kasih sayang dan perasaan hormat menghormati sesama mereka. Dan untuk sesi yang seterusnya, ramai tak sabar nak
majlis perkahwinan sebelah pihak perempuan. So insyaAllah kita akan pergilah ke sebelah pihak lelaki pula pada membalas insyaAllah ya. So inilah. Kepada semua yang hadir, yang datang memeriahkan majlis kami, pengantin Hamidah dan Luqman, kepada semua yang hadir, kami doakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terima kasih.